Tahniah, akhirnya kau nak juga puasa 6. Bila nak start tu? 2 Syawal pun dah boleh. 2 Syawal. Tak boleh. Sekarang tengah banyak open house, office, jiran, saudara mara, mai daripada Kok Diang, daripada Kota Baru, daripada Singapura, daripada Brunei. Punya ramai. Okey, tak apa. Nak raya dulu? Raya nak. Kita dah cakap kan, ia adat yang baik je. So nak start bila? Pada 2 minggu terakhir pun boleh. Nak buat hari apa? Lagi awal lagi baguslah, takut kita tak sempat. Tapi kalau ada halangan, tak apalah. Buatlah bila kita ada kesempatan. Janji cukup 6 hari. Seterusnya, hari apa kita nak mula ni? Hari apa pun boleh, sebolehnya kita buat berturut-turut dulu. Kalau kita buat hari Isnin, straight sampai hari Sabtu terus. Kalau tak ada halangan, itu yang terbaik. Tambah lagi, kita includekan Isnin dan Khamis, kita dapat berganda pahala puasa, sunat Isnin dan Khamis sekali. Seterusnya, kalau ada hutang puasa, nak ganti puasa dulu ke puasa 6? Kalau mampu, yang terbaik ialah puasa ganti dulu, lepas tu sambung puasa 6. Ini dulu. Banyak sangatlah nak ganti kan. Kalau macam tu, tak apalah. Bolehlah puasa 6 dulu. Boleh? Next. Kalau nak gabung puasa ganti dengan puasa 6 sekali, boleh tak? Sekali jalanlah alang-alang. Jawapan dia, next video lah sambung ya.